Aduh, Pak Din ni. Jadi macam mana? Macam mana nak sihat sepanjang puasa ya? Pak Din. Sejak Ramadan ni, Kia perhatikan Pak Din ni nampak berseri je. Diet apa Pak Din buat ni? Alah Kia, bukan diet pun. Saya ikut sunnah je masa berbuka. Sunnah? Saya pun ikut sunnah juga, Pak Din. Makan korma dulu. Lepas tu, belasah 5 jenis kuih. Puasa, seharian dah puasa. Itu sunnah campur nafsu namanya tu Kia. Aduh, Pak Din ni. Jadi macam mana? Macam mana nak sihat sepanjang puasa ya? Mudah je Kia, oi. Berbuka sederhana, amalkan pinggan suku-suku separuh, minum air kosong cukup, lepas tarawih pula, jalan sikit, bagi badan tu bergerak. Oh, patutlah Pak Din nampak ringan je bila solat tarawih. Saya ni baru rakaat 2 dah tercari-cari kursi. Aduh. Sebab itulah Kia, Ramadan ni bukan bulan untuk kita makan banyak, tapi bulan untuk kita latih badan dan iman kita. Betul sangat tu Pak Din, betul. Lepas ni Kia akan berbuka berpada-pada. Seperti yang Pak Din cakap tadi. Bila makan terkawal, insya-Allah ibadah pun akan jadi lebih khusyuk. Baik Pak Din, baik. Moga Ramadan tahun ni Kia akan lebih sihat lagi. Mesti nak ikut nasihat Pak Din ni, mesti. Okay, bye.